Jadi nak buat benda yang Tuhan suruh dan tinggalkan yang Tuhan suruh tinggal, tentulah kena ada kekuatan, kena ada dorongan, bimbingan hidayah. Buktinya ramai orang berilmu, tetapi dengan ilmunya ia makin sesat. Sehingga dalam hadis menyebut antara orang yang terawal dicampur dalam neraka adalah golongan ulama. Takut tuan. Maknanya satu pengajaran Allah Ta'ala beri, Nabi beri ingat, kalau dengan atas dasar ilmu sahaja, tidak ada hidayah dari Tuhan, reda petunjuk dari Tuhan, menjadi fitnah kepada kita.